Soalannya, apakah nilai diri kita, value diri kita, kita ni bagus ke tidak? Nak tanya, kalau syarikat tu tak potong KWSP sedangkan kita kerja dengan dia dekat setahun, apa nak kena buat? Okey, so apa nak kena buat? Satu, pergilah jumpa. Kalau kita kenal pasti dekat payslip dia potong, tapi dekat dalam gaji kita tengok statement, macam tak masuk je. Kita tengok dalam caruman KWSP, tak masuk lah. So apa yang kena buat? Satu, pergi jumpa HR dulu, tengok balik kontrak bersama-sama, kontrak of service atau kontrak for service, kita ni full time ataupun apa, freelance. Kena tengok terlebih dahulu. Tu satu. Dua, bagi peluang untuk dibayar. Tiga, dia tak peduli kita, dia tak ambil kisah pasal kita, pergi report. Report ke mana? Dia boleh jadi direct report terus pergi ke KWSP, tak ada masalah. Nah, on top of that, boleh je pergi ke pejabat buruh, no problem. Dan kalau dah tahu dah tak potong tu, dah report apa semua, pergilah cari kerja lain. Cari kerja yang boleh membantu kita, sebab ramai majikan kat luar sana yang baik-baik. Cuma sekarang soalannya, apakah nilai diri kita, value diri kita, kita ni bagus ke tidak? Tu yang kena tengok kan.